Tidak perlu risau. Mana sini? Kau pegang. Sini. Dah. Semua pernah.
Okey, semua pernah pegang tak bunga raya macam mana? Pernah. Okey, so dia warna apa bunga raya ni? Merah. Yang kita tahu adalah warna merah. Okey. Apa yang kita akan belajar tentang bunga raya ni? Kita akan belajar tentang pembiakan tumbuhan ataupun struktur fungsi tumbuhan. Okey. Okey, yang pertama sekali adalah tengok dekat dalam buku teks kamu. Okey. Pernah tak anda memerhatikan sekuntum bunga dengan teliti? Okey, awak pernah tak tengok bunga raya tu ada apa? Dalam dia tu ada apa? Okey. Kelopak dia tu adakah berbentuk tajam? Adakah berbentuk segitiga? Kelopak dia bentuk apa? Kelopak bunga ni. Segitiga. Kan dia adalah bunga yang tidak ada apa? Dia panggil apa? Tiada bentuk tetap. Okey. So tu dah punya struktur dia lain. Okey. Perasan tak dekat bunga raya ada apa? Ada tangkai kan? Tangkai keluar kan? Warna apa tangkai keluar tu? Warna kuning. Okey, kuning tu kita panggil apa? Stigma. Okey. So tengok dekat struktur fungsi dan bahagian bunga. Okey, cuba anda buang bahagian ranggi bunga. Kalau kita buang ranggi bunga tu, adakah bunga raya tersebut akan cantik? Adakah bunga raya tersebut akan lengkap ataupun sempurna di punya bentuk dia? Tidak sempurna. Okey. So, awak tengok dekat sini. Apakah bahagian-bahagian bunga yang dapat anda perhatikan? So, kita akan tengok dekat sini. Video ni Pak ni. Kat sini adalah stigma. Tak nampak. Kat sini kan nampak ni. Okey. So, dekat kelopak tu, okey, bunga raya ni kita akan nampak dekat mana sekarang ni. Kampung mainan jadi kampung awak. Jadi tak jalan. Jadi bukan. Betul. Okey. So, kat sini kita nampak struktur bunga sangat banyak sebenarnya. Ini tak semestinya kita fokus kepada ranggi, iaitu bahagian tumbuhan yang paling kita nampak. Okey. So, seterusnya adalah kita akan kepada tengok dekat warna kuning tu, stamen tu ada anther dan filamen. Okey. Anther dan filamen tu macam ni bentuk dia. So yang ni apa? Okey. Yang ni filamen. Okey. Apa fungsi benda ni? Apa fungsi kedua-dua ni? Apa fungsi dia? Membiarkan apa dia? Jantan bunga. Kita panggil apa? Gamet dan jantan. Betul. So, gamet jantan tu duduk di bahagian ini. Okey. Seterusnya pergi dekat bahagian oval pula. Dekat pistil. Tadi kita pergi ke gamet jantan. So kita pergi kepada gamet betina. Okey. Gamet betina ada berapa? Ada banyak. Ada okey, dia punya utama, dia punya kelompok tu adalah pistil. Okey. So yang pertama adalah stigma. Yang kedua stil. Ovari dan ovul. Okey. So, ada berapa? 4. Yang pertama? Stigma. Kedua? Ketiga? Keempat? Okey. Apa fungsi pistil? Siapa boleh baca? Angkat tangan seorang. Okey. Dr. Muhammad. Organ pembiakan betina bunga. Organ pembiakan betina bunga. Itu gamet betina. Okey. Siapa boleh bacakan apa itu fungsi ranggi? Okey. Idul. Biasanya berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Okey. Terima kasih. Idul. Okey. So, jadi apa yang kita nak tahu tentang ranggi ni adalah kamu kena tahu ranggi ni kita nampak daripada jauh dia warna merah. So kita nampak, oh itu adalah bunga
terjadilah individu baru. Okey, bila dia jadi individu baru akan ada terjadinya induk baharu. Okey, tetapi dalam spesies yang sama. Okey. Apakah itu sepal? Sepal itu adalah biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat duduk. Apa maksud peringkat duduk? Maksudnya sebelum dia mengembang, sebelum dia mekar, sebelum bunga raya tu mekar dan mengembang, sepal ni lah akan melindungi dia. Macam tutup. Lepas tu bila dia dah sampai masa dia akan mengembang, mekar, akan menjadi mekar. Tu yang dia punya. Jadi dia duduk kat bawah. Asalnya dia dekat duduk kat tepi. Rangi asalnya dia macam ni. Okey, ni adalah sepal ni dia akan duduk berada di sini. Dia akan rapat dengan rangi. Okey. Dia melindungi. Ni kelopak tak dia tak keluar lagi. Dia tak mengembang lagi. Bila dia dah mengembang, dia akan jadilah bunga raya yang mekar. Okey. So, dia akan jadi mekar. Okey, kat sini sepal. Ini pun sepal. Sepal dah dekat bawah dah. Okey. Dia dah jadi kelopak dah. Okey. So, mula dia dah tertutup, and then bila sampai masa dia akan terbuka. Okey. Kita tengok dekat next. Seterusnya adalah bahagian macam mana kita nak tahu fungsi-fungsi ni dia akan struktur dia akan tersusun. So yang pertama sekali adalah kita akan tengok dekat rangi. Yang kedua kita akan pergi kepada ovari dan ovul. Selepas itu kita cari gamit jantan. Kita akan letak stamen. Okey, boleh faham tak? Ada soalan nak apa-apa tak? Tak ada. Okey, boleh kita mulakan aktiviti kita? Okey, so awak keluarkan bahan-bahan yang saya dah bagi hari tu. Okey, silakan barang-barang yang saya dah bagi tu. Sila tunjuk pada saya. Okey. So awak dah mulakan aktiviti tersebut pada kelas yang sebelum ini. Okey, so apa yang kita nak buat, kita akan sambung tugasan kita. Saya nak awak sambung balik tugasan awak supaya awak dapat menetapkan label-label apa? Label apa? Struktur, fungsi, pada. Okey. Asingkan. Stop. Dah. Terus balik. Kat dulu. Terus seterusnya, start balik Aziz. Seterusnya bahan yang saya dah bagi hari itu, tolong lengkapkan dan tampal dalam kertas ini saya dah bagi dah. Tadi kita buat revision tentang penjagaan kebutuhan. Sekarang kita buat aktiviti. Okey. So saya nak awak lengkapkan struktur bunga tersebut dalam satu termasuk dalam label. Okey, boleh siap. Saya nak awak siapkan dalam masa 20 minit dari sekarang. Okey. Gunting dengan gam awak boleh datang kepada saya dan ambil di dalam beg. Okey. Boleh mula sekarang.
nak awak buat 8. Okey. Cari balik apa yang tidak dekat pada saya punya projek ini. Okey. Cepat siapkan. Tulis. Siapkan dulu perkataan tu. Label-label dia. Semua cepat. Sila bergerak bersama dengan kawan-kawan. Buat tugasan sama-sama. Awak kena letak enter, filament, stem, stigma, rangki dan ovary, oval dan serpai. Ada 8 dekat situ. Cepat. Enter, filament, stigma, stem, rangki, ovary, oval dan serpai. Ini contoh saya buat. Contoh. Saya bagi pen, punya pen. Tengok ni contoh saya buat. Kena ada 8. Enter, filament, stem, stigma, rangki, ovary, oval, serpai. Okey. Tengok ni saya punya. Contoh. Ada 8. Okey tak? Buat label yang tadi tugasan tu tolong buat label dulu. Ya, betul. Tulis dulu cepat. Siapkan label awak cepat. Ada 8. Enter, filament, rangki, ovary, oval, serpai. Ketua kumpulan main kapal kamu bahagikan tugas masing-masing. Pastikan semua orang buat kerja. Pastikan semua orang buat kerja. Tengok ni ada 8 saya letak. Enter, tengok ni. Ada Rizky. Enter, filament, stigma, okay, label fungsi tak perlu. Label sahaja. Saya minta label, foto sahaja. Sembilan, 50, semua orang dah siap. Okey, bagi kat kedai lain pula. Stick. Kalau nak kau ambil pada depan stick kat
bagi 6 kan? Cepat. Taman saya tak letak. Jangan takut, letak je. Ada salah tu betul.
berhenti. Berhenti. Berhenti pergerakan semua orang. Okey. Pada depan sikit. Okey, rumusan awak punya kesulitan projek. Saya berikan rumusan. Apa yang awak rasa waktu awak hasilkan projek ni? Dengan kawan-kawan awak. Okey, lagi? Masih seronok? Kerjasama dalam kemudian lagi tanggungjawab, menjaga barang. Okey, tepuk tangan. Terima kasih. Okey, kumpulan ada miskin. Kumpulan ada rakyat. Sila bentangkan perhatian projek awak ni. Dia boleh mula sekarang. Tunjukkan hasil projek awak hari ni. Ada berapa struktur uraian tersebut? Okey. Okey. Saya nak tanya, apakah fungsi ranggi? Ranggi dekat mana? Okey. Apakah fungsi ranggi? Okey. Awak nampak tu dia jauh. Awak nampak tu. Okey, itu saja. Okey, sila bagi rumusan tentang projek awak ni. Ini kesimpulan. Apa yang awak dapat pada hari ini? Okey, sama dalam sebulan.
Azai bagi kesimpulan pada projek ini. Apa yang awak rasa? Apa yang awak dapat ni? Sama lagi. Okay, terima kasih. Masa yang akan datang. Okey, saya nak awak kemas